Apa khabar semua? Saya harap agar semua sihat-sihat belaka. Hari ini, saya ingin mengajak anda semua terutamanya yang berada di tingkatan 1 bersama-sama saya, kita selami sebuah novel bertajuk Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan serangkap pantun. Dengarkan ya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Kisah Kamarul, seorang pelari, mewakili negara bukanlah senang. Novel ini berkisahkan tentang Kamarul, seorang atlet olahraga sekolah yang memegang rekod larian terbaik semasa pertandingan di peringkat kebangsaan. Bakat Kamarul menyebabkan dia berasa sombong akan kebolehan dirinya. Akan tetapi, sesuatu berlaku kepada Kamarul yang boleh merencatkan masa depannya. Apakah halangan yang dihadapi oleh Kamarul? Adakah Kamarul berjaya ke Sukan C di Bangkok pula? Nantikan dalam novel yang akan kita kupas pada hari ini. Novel ini bermula dengan Kamarul yang merupakan atlet remaja yang sangat bagus. Boleh baca di muka surat ini. Dia dapat menyertai kejohanan sukan MSSM dan berjaya mencipta rekod cemerlang dalam acara pecut 100 meter dan 400 meter dengan catatan terbaiknya 11.5 saat dan 48.0 saat. Kecemerlangannya itulah yang membuka mata pengurus dan kontingen sukan Malaysia untuk mewakili Malaysia ke Sukan C di Brunei. Media banyak memaparkan kehebatan Kamarul menyebabkan dia menjadi sombong dan tidak mahu berlatih lagi di bawah kelolaan jurulatih Encik Kadir. Hubungan dengan rakan baiknya Saridah juga renggang gara-gara sikapnya yang angkuh. Kita boleh lihat di muka surat 4 ya. Sejak akhir-akhir ini kau nampaknya sombong benar, ujar Saridah. Semua orang kata aku sombong. Ego, balas Kamarul. Kau tak boleh ego dengan kejayaan kau, Kamarul, balas Saridah dengan berani. Kamarul pula mulai ponteng latihan pusat dan lebih gemar berlatih sendiri. Pesaing Kamarul dan juga rakan atlet olahraga iaitu Suresh berjaya menandinginya di dalam sesi latihan menyebabkan Kamarul mulai rasa tercabar. Reaksi dan pujian dari Encik Kadir kepada Suresh itu membuatkan Kamarul menjadi sangat marah. Mak Jah, ibu Kamarul, menegur sikap Kamarul yang menanamkan rasa bencinya pada Encik Kadir. Semua ini berada di muka surat 50. Datuk kenapa dikoyakkan gambarnya? Tanya Mak Jah hairan. Saja, balas Kamarul. Walaupun kertas, tapi hati kau tu telah membencinya. Kau dah menanamkan perasaan benci pada seseorang. Tak baik benci seseorang, ujar Mak Jah kurang senang. Kalau Encik Kadir tu nampak kau buat begitu, kecil hatinya. Kamarul hanya tersengih. Walaupun Kamarul bersifat sombong dan mendendami Encik Kadir, beliau tidak putus asa untuk menyelami hati Kamarul dan memberi semangat padanya. Encik Kadir pula sedar akan tugasnya sebagai jurulatih yang perlu peka akan pelatihnya. Ini semua berada di muka surat 43. Sebagai jurulatih, saya perlu mengambil berat kepada pelatih saya, kata Encik Kadir. Apalagi untuk membuktikan kepada ketua jurulatih, setiap pelatih saya perlu mencapai tahap kecergasan yang baik dan tidak ada yang tercedera. Kamarul masih membisu. Dia sengaja membiarkan Encik Kadir bercakap. Dan bagi membakar semangat Kamarul, Encik Kadir menghadiahkannya pingat emas yang dimenanginya di New Delhi kepada Kamarul. Akan tetapi, sikap ego dan sombong Kamarul menyebabkan dia tidak menghargai pemberian Encik Kadir dan tergamak membuangnya. Sombong sungguh Kamarul ni ya. Sikap begini sebenarnya memakan diri sendiri dan akhirnya sesuatu berlaku kepada Kamarul yang membuatkan dirinya insaf. Kemuncak novel ini ialah apabila Kamarul dilanggar kenderaan ketika melintas jalan tanpa menoleh ke kiri kanan kerana fikirannya berkecamuk selepas dia melemparkan pingat emas yang diberikan oleh jurulatihnya, Encik Kadir. Akibatnya, dia terlantar di hospital selama 4 hari. Kamarul berasa sangat kecewa dan dia sedar tanpa jurulatih, keluarga dan rakan-rakannya, dia tidak akan berjaya. Dia meminta maaf dan hubungannya kembali pulih dengan Encik Kadir dan Saridah. Jadi di muka surat 80, Kamarul merasakan
Dia benar-benar bersalah. Maafkan aku, Saridah. Maafkan aku, Cikgu Zainal. Maafkan aku, Encik Kadir. Maafkan aku, kawan-kawan. Ya semua, perbuatan meminta maaf apabila melakukan kesilapan ialah sikap yang mulia. Apabila kita memohon maaf, kita telah menyadari kesilapan kita dan berusahalah untuk memperbaiki diri. Walaupun sebelum ini, Kamarul bersifat sombong, Encik Kadir masih memberikan semangat kepada Kamarul dan membantu Kamarul untuk mendapatkan kecergasannya kembali. Kamarul mulai rajin berlatih dan tidak poting latihan lagi sehinggakan mereka berlepas untuk menyertai Sukan C. Adakah mereka berjaya? Kamarul dan kontingen Malaysia akhirnya berlepas ke Bangkok untuk menyertai Sukan C. Dia merasa kurang yakin dengan kecergasan dirinya akibat kemalangan dan kekurangan latihan. Namun, setelah bertemu dengan pelari idolanya dari Filipina iaitu De Vega, semangat dan keyakinan Kamarul kembali pulih dan semakin berkobar-kobar. Semua ini di halaman 130. Kamarul melepaskan rangkulan tangan De Vega. Dia dapat rasakan satu resapan semangat baharu menjalari pembuluh darahnya. Semangat De Vega telah menguasai dirinya. Encik Kadir sekali lagi menghadiahkan pingat emas yang sebelum ini pernah diberikan kepada Kamarul. Encik Kadir meminta Kamarul mengikat pingat di pinggangnya untuk menaikkan semangat. Dan apabila whistle ditiupkan, Kamarul memecut sekuat tenaga. Kamarul memecut sekuat hati tetapi seperti merasakan De Vega berjaya mengatasinya. Kamarul memecut lebih laju dan membongkokkan kepalanya bagi melepasi garisan penamat. Dia tidak tahu kedudukan yang diraih sehinggalah Encik Kadir mengucapkan tahniah. Bukan sahaja pingat emas, malahan Kamarul berjaya memecahkan rekod acara 100 meter di Sukan C. Pada sebelah petangnya pula, Kamarul telah berjaya menggondol pingat emas lagi bagi acara 400 meter, sekaligus mencipta rekod baru Sukan C dan Sukan Asia dengan kepantasan lariannya. Hebat kan Kamarul? Begitulah, atas usaha dan kerajinan serta semangat yang dimiliki, tidak mustahil untuk kita berjaya seperti Kamarul. Kita akan menghadapi pelbagai episod turun naik dalam kehidupan. Akan tetapi, kesungguhan dan cara kita mengatasi dan menghadapi cabaran akan menentukan segalanya. Tapi kita kena ingat ya, jangan sombong walaupun kita telah berjaya. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen yang lebih menarik lagi.